Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keselamatan. Anda sedang mendengar Safety Talk podcast daripada Safety X di Alpi High University, suara komuniti keselamatan dan kesihatan pekerjaan anda. Sebagai peneraju dalam latihan korporat keselamatan dan keselamatan pekerjaan, SafeX ada menawarkan berbagai kursus dan kini kami membawa satu podcast khas untuk menyalurkan maklumat terkini kepada orang awam. Dalam episod bersempena Oswald Day ini, podcast akan dibagi kepada dua segmen, iaitu segmen pertama kita akan berbincang tentang kempen DOS lebih daripada sekadar poster, dan segmen kedua kita akan bawa segmen khas berkenaan World OSH Day 2026. Podcast kita adalah satu bagi memahami inisiatif kempen daripada pihak JKKP Pahang. Sama ada anda majikan atau pekerja, perkongsian ini adalah untuk anda. Saya Major Syahrizal bin Samsudin, host anda untuk siri ini. Dan hari ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan Tuan Pengarah JKP Pahang, Encik Ahmad Fauzi bin Awang. Apa khabar Tuan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Tuan cerita sikit tentang latar belakang Tuan? Okay, terima kasih. Saya panggil Major je lah. Okay, saya, latar belakang saya pendidikan kejuruteraan kimia dan proses daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya memulakan kejayaan saya dengan sebuah syarikat reka bentuk Dandang Steel. Okay. Itu salah satu leading company masa itu, Wembley BAE di Sarawak. Saya spend selama hampir 2 tahun sebagai design engineer untuk reka bentuk Dandang Steel, pressure vessels dan sebagainya. Kemudian saya masuk sektor kerajaan dengan menyertai masa tu Jabatan Kilang dan Jentera. Masa tu transition lepas saya masuk sebulan atau 2 bulan dia tukar nama jadi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi saya menyertai JKJ masa tu dan jadi JKKP pada tahun 1994. Jadi saya telah diletakkan di bahagian reka bentuk, mengendalikan proses permohonan kelulusan reka bentuk Dandang Steel, pressure vessels, hoisting machine dan juga mengendalikan permohonan permit to install dan juga permit to operate gas piping system di Malaysia. Dan di Ibu Pejabat saya lama, hampir lebih daripada 10 tahun. Saya ditukarkan ke bahagian dasar dan perancangan, bahagian forensik, bahagian forensik lah. Jadi selepas hampir 14 tahun kata saya ditukarkan ke JKKP Selangor selama 2 tahun, 2007 hingga 2009. Kemudian ditukarkan ke JKKP Wilayah Persekutuan juga 2 tahun, 2009 hingga 2011 sebagai inspektor. Mana inspektor ni saya buat kerja lapangan renewal CF untuk lift, untuk boilers, untuk pressure vessels. Saya diletakkan di bahagian operasi. Kemudian pada akhir tahun 2011 saya ditukarkan ke JKKP Pahang sebagai pengarah kali pertama 2011 hingga pertengahan 2014. Saya dilantik sebagai pengarah JKKP Pahang dan dipanggil balik ke Ibu Pejabat untuk menjadi pioneer bahagian baru, bahagian industri kecil dan sederhana. Bila kita buat perstrukturan semula, kita tubuhkan satu bahagian baru, kita panggil bahagian industri kecil dan sederhana dan juga sektor-sektor lain. Jadi saya dipertanggungjawabkan menjadi pengarah pertama bahagian IKS dan sektor-sektor lain, di mana kita telah wujudkan master plan untuk IKS. Dan di sini bermulanya keperluan untuk tempat kerja mewujudkan OSH coordinator. Kemudian saya ditukarkan ke bahagian keselamatan petroleum juga di Pejabat dan ke bahagian keselamatan industri juga di Pejabat. Sehingga tahun 2022 selepas COVID, saya datang balik ke Pahang menjadi pengarah JKKP Pahang untuk kali kedua sehingga sekarang. Itu banyak pengalaman Tuan. So
Sepanjang pengalaman tuan ni, tuan dah lihat banyak sangat industri kita buat kempen safety ni, dan mereka meletakkan brosur, mereka letakkan banner dan buat toolbox meeting. Ya. Kadang ada match toolbox meeting pernah kita buat masa World Austin dulu Yes, betul. So kebanyakan mereka tu kita lihat hanya letak poster saja. Kita tak nampak dia punya impact. So yang saya tahu, saya difahamkan bahawa pendekatan DOS ni sebenarnya jauh lebih holistik dan strategik. Boleh tuan ceritakan sedikit tak dia punya strategik yang dilaksanakan JKP? Okey, tak dapat dinafikan nama kaedah dulu kita lebih bergantung kepada banner, brochure, hard copy. Hard copy tu. Sebab masa tu IT tak begitu berkembang. Okay? Jadi di Pahang saja, selepas kita aware keperluan banner, brochure ni tak lagi menjadi pilihan industri. Kerana tak ada demand tak tinggi lah untuk industri dapatkan banner, brochure daripada DOS ni. Jadi kita aware perubahan ni. Jadi di JKKP Pahang, sejak saya masuk kali kedua tahun 2022 kita untuk kempen hari Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang kita jalankan setiap tahun minggu kedua bulan Julai. Jadi kita telah ubah konsep ni kepada what so called OS Tour di Pahang. Jadi kita ambil konsep OS Tour di Langkawi Tour di Langkawi. Jadi dulu kalau kita tengok konsep-konsep dulu sebelum ni, kalau kita buat sambutan, sama ada sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang kita sambut setiap 28 April, ataupun sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang kita sambut setiap minggu kedua Julai. Kita hanya buat sambutan di Kuantan saja. Tak dapat dinafikan, Pahang ni negeri besar, sama juga negeri-negeri lain, selalunya sambutan tu dibuat di ibu negeri. Jadi kita selalu buat di Kuantan. Over the years, beberapa tahun kita selalu buat benda yang sama lah. Kita buat satu sambutan, kita bagi ceramah, kita buka booth, kita edarkan flyers, kita edarkan banner. Jadi keberkesanan tu kita tak nampak. Dia ada impact dia, tapi tak setara lah. Jadi kita telah mengambil satu inisiatif untuk kita buat satu perubahan. Kita panggil OS Tour di Pahang. Jadi kalau kita buat di Kuantan saja, katakan di Pahang, kita ambil contoh di Pahang. Kita buat di Kuantan saja dengan bajet yang diperuntukkan, saya hanya boleh tarik dalam 200 hingga 300 peserta setiap kali kita buat sambutan. Jadi di Pahang besar, kita ada 11 daerah, berjuta-juta pekerja. Jadi setiap tahun kita hanya fokus pada 300 orang ni, agak Kuantan je. Dan kalau kita tengok profil yang datang tu, actually orang yang sama je. Sebab bila kita jemput ni syarikat-syarikat yang berdekatan, di Kuantan, di Pekan, di Marang. Dia datang dan yang datang tu safety officer ataupun triple S. Tak salah. Biasanya company akan bagi orang safety officer atau triple S untuk datang program-program dengan JKP. Dengan harapan bila dia balik, dia akan disseminate apa-apa information, apa-apa penambahbaikan itu kepada warga kerja masing-masing lah. Yang tu kita tak dapat pastikan sama ada dia buat atau dia dapat dia sendiri saja. Kerana SHO tu tipe yang datang untuk dia sendiri saja. Jadi kita ambil ketetapan ni, kita akan buat sambutan di setiap daerah di Pahang untuk Minggu Keselamatan dan juga OSWI ni. Jadi di Pahang ni ada 11 daerah. Cameron Highlands, Lipis, semua tu. Jadi saya minta pegawai-pegawai kita cari syarikat-syarikat yang sudi berkolaborasi dengan JKKP untuk menjadi host sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang merakumi pelbagai sektor. Kalau di Cameron, kita cari syarikat kaitan dengan pembinaan, pertanian. Kalau di Kuantan ni, dia pelbagai. Kita oil and gas, sektor kerajaan, universiti. Kalau di Lipis, pertanian, kelapa sawit. Jadi dia merakumi semua sektor lah. Jadi setiap kali kita buat sambutan, kita akan pergi ke syarikat yang menjadi host. So dia akan organize. Di DOS kita akan bagi presentation berkaitan perkara baru yang kita nak sampaikan. Mungkin ada 3 atau 4 presentation secara percuma lah sebagai sebab kita kolaborasi segitu kan. Jadi kita setiap kali kita buat sambutan tu dengan ada inisiatif dari syarikat sendiri, kita wawarkan dalam Facebook jabatan pada hari yang sama. Jadi bila kita wawarkan dalam Facebook ni,
kita dapati banyak respon daripada syarikat-syarikat bila dia tengok Facebook kita, dia pun berminat nak jadi tuan rumah. Okay, Jadi daripada target kita 11 daerah, 11 sambutan, pada tahun pertama bila kita perkenalkan konsep OS Tour di Pahang ni, kita dapat 32 sambutan. Disebabkan oleh permintaan daripada syarikat-syarikat bila dia tengok Facebook kita. Jadi apa kebaikan bila kita buat OS Tour di Pahang? Kalau kita buat di Kuantan saja dengan bajet yang diperuntukkan, saya rasa tadi kita dapat tarik dalam 300 maksimum 400 kalau kita buat di 5-star hotel katakan. Kita dapat 300 atau 400. Tak tahu kita dapat 300 400 orang yang sama. Betul. Jadi bila kita pergi ke luar ni, katakan kita pergi ke Cameron, kita attach kepada satu syarikat, dia akan melibatkan keseluruhan warga syarikat. Daripada orang bawah sampai ke orang nombor 1. Jadi kalau kita buat di Kuantan saja, kita dapat 300 peserta. So rekod kita untuk tahun pertama kita buat merangkumi 32 tempat kerja di seluruh Pahang ni, kita telah rekodkan 6,000 penyertaan. Jadi impact dia daripada 300 orang kita, kalau kita buat di Kuantan saja, sekarang kita dapat kembangkan pada 6,000 peserta yang kita menyertai sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang kita sampaikan apa yang kita fokus pada tahun semasa itulah. Dan yang kedua, kalau di Kuantan ni saya kata orang yang sama datang. SHO tu juga datang. Yang tahun ni SHO saya yang kita jemput juga orang yang sama. Tapi bila kita buat di setiap daerah ni, totally semua orang. New face tak pernah didedahkan dengan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi dia happy, yang pekerja dia happy, majikan dia happy, semua orang mendengar. Bukan saja SHO, tapi semua pekerja, bila kita buat sambutan tu, dia melibatkan semua warga kerja. Melibatkan semua lah. Warga kerja. Jadi kita rasa keberkesanan dia agak tinggi berbanding kalau kita buat di Kuantan. Jadi kita teruskan untuk lepas tahun 2022 tu, 2023, dan ini tahun ketiga lah kalau kita buat sambutan. Dan kita masih adu-adukan lah kalau ada mana-mana syarikat yang rasa nak buat sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bersama dengan DOS, boleh hubungi JKKP dan capaikan hasrat tu, nanti kita akan buat arrangement lah. So pada majikan kalau masih ada yang berminat, boleh hubungi JKP tu kita punya program ni, OS World Day ni. So daripada yang tuan cerita ni, tuan buat OS Tour di Pahang, OS Tour di Pahang. So apa dia punya impact yang paling besar kepada majikan? Dia tujuan kempen tu daripada dulu, sama ada kita buat secara tradisional, kat booth, bagi brochure, bagi pasang banner, ataupun kita buat secara sekarang ni, kita OS Tour di Pahang, kita kepada syarikat, kita pergi pada setiap daerah, kita bagi ceramah, kita bagi maklumat tentang peraturan baru yang dikeluarkan. Tujuan dia hanya satu, falsafah utama kita buat ni adalah untuk pembudayaan keselamatan, ataupun kita panggil OS culture, dan juga perubahan tingkah laku, itu behavioral change. Kita nak di Malaysia atau di Pahang, keselamatan ni orang tak pandang sebab dipaksa oleh DOS. Ramai orang cakap dia kena pakai topi, dia kena buat SOP, kerana DOS nak datang. DOS buat inspection, dia bagi noti merah, dia takut. Bukan kerana kesedaran. Benda tu penting untuk dia, penting untuk majikan, dan lebih penting untuk pekerja. Jadi kita nak bila kita amalkan falsafah OS culture dengan behavioral change ni, kita nak pekerja-pekerja terutamanya mempunyai kesedaran. Bila dia bekerja tu, keselamatan ni biar dia sendiri yang rasa penting. You nak kerja tempat tinggi, bukannya kena ada orang sebab somebody paksa you kena pakai safety harness, you pakai topi, you sendiri rasa benda tu penting untuk keselamatan you. Sebab bila berlaku kemalangan, majikan of course terkesan, tapi yang lebih terkesan dia sendiri. Kalau dia mati, apa jadi pada keluarga dia? Keluarga dia nak hidup lagi ni 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Jadi dia perlu ada kesedaran. Bila dia bekerja dalam keadaan berisiko, tengok pada tahap risiko tu, dia kena pakai keselamatan dan kesihatan tu. Kalau kita nak kesedaran sendiri. Dan majikan juga dia kena perlu tahulah kan. Bila ada kesedaran ni, pekerja lebih cakna kepada keselamatan, insya-Allah keselamatan apabila kemalangan ataupun near miss tu boleh dielakkan, dan juga memberi keuntungan kepada syarikat. Bayangkan sekarang ni dengan denda di bawah peraturan baru, denda bila berlaku kemalangan boleh mencecah RM500,000. Jadi kalau ada kesedaran di pihak pekerja daripada
mana-mana peringkat pun, insya-Allah kemenangan tu dapat dielakkan dan denda juga dapat dielakkan oleh majikan. Jadi majikan pun ada untung dia, pekerja lebih pada untung. Jadi bila kita buat program-program ni setiap tahun, kita nak kalau boleh, kalau kita jangan katakan daripada Kuantan kita nak ke Kuala Lumpur, ada site, construction site. Betul. Kita nak tengok kerja tu lengkap dengan topik keselamatan, dengan UES, dengan safety harness, tak payah. Ada pegawai dah kereta DOS berhenti baru kena kamu cari tu kan. Kalau kita boleh jumpa macam tu, mana hasrat kita tu tercapai lah. Bukannya tunggu DOS, dapat notis DOS baru semua orang kena pakai kan. Kalau boleh kita minta dapat notis DOS pun kita nak tengok pihak kerja tu dah bagi keutamaan kepada keselamatan dia. Sama juga kalau kita masuk ke kilang-kilang, bukan kena DOS nak datang, DOS bagi datang baru nak cari semua safety gears ni. Kalau boleh dah ada kesedaran. Betul. Majikan sedar, pekerja pun sedar. Supaya kita sama-sama cakna kepada keselamatan dan kita memberi keutamaan kepada keselamatan untuk pastikan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia ini sebagai salah satu negara yang paling selamat untuk bekerja tercapai. So ini perlukan kerjasama, bukan saja DOS sebagai agensi yang diberi tanggungjawab menguatkuasa, tapi kesedaran daripada majikan, kesedaran daripada pekerja itu lebih penting sebenarnya. Sebab kalau di Pahang saja ni, negeri paling besar di Semenanjung, DOS tak boleh berada di setiap tempat kerja pada setiap masa. Betul. Jadi kesedaran itu perlu ada pada setiap pekerja dan setiap majikan. Betul. Ya. Dulu saya bekerja pun, kalau safety officer dulu pakai safety helmet warna hijau kan. Ya. Kalau nampak dari jauh safety helmet tu warna hijau je, atau cepat dia orang pakai. Ya. So kita nak pergi ke zaman yang 2000 ni, 2000 ni kita kalau boleh, kita nak pekerja kita semua sedar keperluan dia kena pakai PPE tu. Ya. Tapi sekarang ni bila kita melihat kepada perubahan teknologi, so sekarang ni dah ramai Gen Z yang masuk ke industri. Ya. So diorang punya style, dia punya gaya dari segi penyampaian information dah berbeza. Betul. So macam mana DOS boleh buat kempen untuk menarik perhatian Gen Z? Alright. Kita tugas hakiki DOS ni ialah menguatkuasa. Kita ada kuasa. Kita diberi kuasa untuk menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi kita pergi kepada setiap tempat kerja, kita buat penguasaan. Kalau you salah, kita bagi notis. Ataupun kalau betul-betul kritikal, kita tutup site itu. Itu kaedah lama. Tapi masih berkesan dan masih dilaksanakan. Tapi untuk berhadapan dengan Gen Z ini, kita perlukan inisiatif baru. Jadi di DOS, kita selain daripada tugas hakiki kita membuat penguatkuasaan, kita memperkenalkan OS Master Plan. Jadi OS Master Plan ni dah bermula lama. So kita baru habis OS Master Plan 2020 hingga 2025. Dan sekarang ni bermulanya OS Master Plan 30. Mana akan berjalan daripada tahun 2025 hingga 2030. To supplement kepada tugas hakiki kita. Membuat penguatkuasaan sebagainya. Jadi di bawah OSMP ni, kita perkenalkan aktiviti-aktiviti baru untuk memastikan majikan dan pekerjaan lebih dapat adapt kepada isu-isu keselamatan dengan lebih baik. Jadi kita perkenalkan beberapa program macam Soft for SME untuk AKS, di mana setiap negeri Malaysia ni setiap tahun kita akan buat satu program percuma. Kita akan panggil setiap negeri, kita akan panggil dalam 30 hingga 40 majikan di antara pekerja dia. Kita bagi latihan secara percuma di bawah program Soft for SME untuk memastikan di tempat kerja tu ada personel yang tahu tentang keperluan pematuhan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kemudian untuk isu-isu kesihatan pekerjaan, kita ada program SOHELP. SOHELP ni pun kita panggil wakil-wakil daripada majikan terpilih. Kita bagi pendedahan pada isu-isu berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara hands-on. Contohnya membimbing majikan mengurus risiko ekonomi, pengurusan bahan kimia dan lain-lain. Jadi kita bukan saja kata buat penguasaan, bukan saja buat promosi bagi banner, kita bagi latihan. Di situ latihan secara percuma. Sometimes kita kolaborasi dengan Pekeso, sometimes kita mendapatkan DOS saja, tapi kita bagi secara percuma. Di mana kalau syarikat tu dia pergi cari dekat luar, mungkin kos dia mungkin mencecah ribuan ringgit. Betul. Tapi ini secara percuma. Jadi kita buka setiap tahun dalam 30 hingga 40 orang, 40 syarikat untuk menyertai soft for SME
dan juga OS Sohel. Sohel. Jadi program ini akan diteruskan juga di bawah OS MP30 ni. Jadi sekali lagi kalau ada syarikat-syarikat yang berminat nak menghantar kaki tangan dia untuk mendalami kalau dia dalam industri IKS untuk masuk program SOF for SME, boleh berhubung dengan Pekerja KKP ataupun nak tahu lebih lanjut tentang program-program berkaitan dengan kesihatan pekerjaan untuk menyertai program SOHEC. Jadi kita terbuka. Jadi kita akan pilih setiap awal tahun, kita akan pilih 40 syarikat yang akan tiba, yang akan bertuah, diberi pelatihan secara percuma. Dan kalau di bawah soft for SME itu, bila dia habis 4 modul sepanjang tahun tu, automatik dia akan qualified jadi OS coordinator. Jadi satu penambahbaikan yang memberi kebaikan kepada majikan. Dapat pelatihan secara percuma dan dapat kompetensi pun secara percuma. Dan dapat konsultasi pun Dapat konsultasi. Itu yang paling penting tu. Ya. Sebab kita nak mengimarahkan keselamatan pekerjaan ni daripada bukan hanya pada industri besar, tapi kepada industri kecil. Dan kami isu kepada restoran-restoran semua sebab kalau ikutkan akta OSHA coordinator ni mesti 5 orang bekerja. 5 orang bekerja. Sepatutnya dia merangkumi hampir 90% pekerja. So apa nasihat tuan kepada majikan dan pekerja tentang kepentingan kempen keselamatan ni supaya dia memberi impak yang besar kepada diri dia? Okay, kempen ni kita buat secara percuma. Jadi saya nasihatkan majikan supaya memberi perhatian, menyertai kalau boleh ada masa, ada personel menyertai kempen-kempen ini supaya pihak majikan dan juga pekerja mempunyai kesedaran yang tinggi. Pentingnya menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat masing-masing. Yang pertama, untuk pastikan tempat kerja mereka tu sentiasa berada dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, of course, untuk mengelak daripada dikenakan tindakan punitif yang sekarang ni agak tinggi. Seperti saya kata tadi, kalau berlaku kemalangan, bukan kematian kemalangan saja. Walaupun tak berlaku kematian, tapi kemalangan, kalau sabit kesalahan, dia boleh mencecah RM500,000. Jadi saya rasa tak semua syarikat mampu bertahan kalau dikenakan denda sampai RM500,000, utamanya IKS. Jadi perlulah majikan memberi perhatian yang munasabah, bagi perhatian kepada kempen-kempen yang dibuat daripada masa ke semasa, kalau boleh menyertai kempen-kempen ini daripada masa ke semasa dan ambil iktibar pengajaran ataupun apa-apa inisiatif baru daripada jabatan untuk kebaikan majikan. So sejak kebelakangan ni kita melihat banyak kerja yang ada mental health problem, mental illness problem kan. Dan banyak juga kita dengar semasa COVID dulu orang yang terjun daripada sedangkan dipaham pun ada terjun daripada jabatan dan sebagainya. So stres yang dapat oleh pekerja itu dia merupakan psychosocial impact kepada pekerja. So World OSH Day 2026 ni dia bertemakan kepada kesihatan psikososial di tempat kerja. So apa yang tuan nampak tentang kepentingan dan keperluan majikan ni mengetahui bahawa psikososial tempat kerja ni penting? Okey, kalau kita tengok akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dia ada 2 elemen utama. Satu, keselamatan pekerjaan. Keselamatan pekerjaan ni senang, dia direct. Kita bekerja di tempat tinggi, kita tak mengamalkan SOP yang betul, tak memakai PPE yang betul, kita boleh terdedah kepada risiko jatuh ke bawah contohnya. Itu isu keselamatan. Bila berlaku, kita nampak impact dia serta-merta. Patah kaki ke, patah tangan ke, atau meninggal dunia. Tapi isu kesihatan ni, dia untuk kita tengok impact dia tu, dia akan ambil masa yang lama. Bergantung kepada senario tempat kerja tu, contohnya bunyi bising. Mungkin lepas 5 tahun baru kita nampak kesan dia. Lepas 10 tahun baru kita nampak kesan dia. Kita dah, pendengaran kita makin berkurangan. Tapi masa tu, kita dah bertukar banyak tempat kerja, 2-3 tempat kerja. Jadi kat mana kita kena tu, kita tak tahu. Jadi sama juga isu psikososial, ia pun satu isu pekerjaan yang sebenarnya telah lama pun ada. Tapi kita tak tackle secara serius lah. Jadi dalam OS MP 30 ni, saya kata tadi, OS MP ni suplemen kepada tugas hakiki. Jadi tugas hakiki kita, kalau keselamatan kita buat penguasaan ataupun sama juga isu kesihatan. Jadi dalam OSMP ni salah satu fokus area kita tengok isu psikososial. Jadi isu psikososial ni bukan baru, tapi isu ni dah
makin lama makin bertambah. Jadi sama juga dengan isu kesihatan yang lain, kita nak cari punca isu psikososial tu bukannya mudah, bukan macam isu kesihatan. Jadi susah kita dapat rupa kita tak tahu sama ada isu psikososial tu berpunca daripada tekanan di tempat kerja ataupun masalah di rumah. Masalah perhubungan suami isteri, masalah kewangan dia, atau memang betul masalah di tempat kerja, tekanan daripada pengurusan, beban kerja yang tinggi ataupun arahan yang berlebihan. Jadi kita salah satu fokus area kita dalam MP30 ni, kita nak go deeper dalam psikososial. Jadi di JKKP ni kita di setiap pejabat kita ada doktor kesihatan. Yang kita pinjam daripada Kementerian Kesihatan. Jadi doktor kita ni kita telah bagi latihan yang sesuai untuk menangani isu-isu psikososial. Jadi kita pun tengok trend sekarang ni banyak aduan kaitan dengan isu-isu psikososial datang pada office dan bertambah. Kalau dulu tak ada orang pun melapor masalah psikososial. Sekarang ni makin banyak. Sekarang ni rekod kita nak makin ketara pertambahan dia tu. Jadi kita dah ada satu modul dalam OSMP 30. Jadi kita galakkan majikan-majikan ataupun pekerja-pekerja yang rasa ada isu psikososial. Yang pertama, cuba tackle di peringkat tempat kerja. Kalau majikan ada kaedah untuk menanganinya, selesaikan di pihak kerja. Tapi kalau rasa pihak majikan tak bagi kerjasama ataupun tak boleh diselesaikan di peringkat majikan, boleh buat aduan secara rasmi di pejabat mana-mana pejabat JKKP. Jadi kita ada doktor terlatih untuk psikososial ni. So kita akan buat siasatan secara adil. Kita nak tentukan ada isu tu sebenarnya betul ke berlaku di tempat kerja ataupun datangnya dari punca lain, daripada rumah ke, daripada perhubungan keluarga ke, ataupun tempat kerja yang sebelum ni. Jadi ada hubung kait dengan. Ada hubung kait. Jadi bila kita dapat rupa tu, kita akan cari penyelesaian. Kalau kita ikut Seksyen 18B ni, kita ada tanggungjawab majikan untuk melaksanakan pengurusan risiko. So, bagaimana kita nak relatekan psikososial ni dengan pengurusan risiko? Tapi tuan jawab dulu, kita break dulu, nanti kita akan teruskan. Terima kasih. Kita kembali semula di Safety Talk Podcast. So, tadi saya ada tanya dengan Tuan Pengarah berkenaan dengan Seksyen 18B, tanggungjawab majikan untuk menguruskan pengurusan risiko. So, bagaimana psikososial ni kita nak buat pengurusan risiko tentang psikososial? Jadi, media ada sebut tentang HIRAC kan? HIRAC ni sesuai untuk isu-isu kesihatan dan boleh juga untuk isu-isu kesihatan. Tapi untuk isu psikososial ni something yang baru jabatan go deeper. Jadi kita sebenarnya kita galakkan komunikasi dan dasar syarikat tu sangat penting biar jelas. Jadi kita galakkan syarikat yang berkemampuan untuk wujudkan what so called psychosocial trained person. Jadi dia bukan OYK, trained person. Trained person ni maksudnya bukan kewajipan lah, tapi highly encouraged. Kita galakkan syarikat-syarikat yang besar, yang kemampuan tu latih mana-mana personal mungkin daripada HR ke untuk jadi psychosocial trained person. Jadi dia boleh mendengar rungutan-rungutan, luahan-luahan daripada orang yang rasa dia ada isu-isu psikososial. Dia rasa dia ada tekanan ketika bekerja. Dia rasa dia tersisih secara sistematik oleh syarikat. Dia rasa tidak ada keadilan untuk dia. Jadi dia boleh luahkan kepada psychosocial trained person ni. Di peringkat awal boleh diselesaikan. Jadi kalau benda tu masih lagi kata orang menjadi isu yang besar bagi si pengadu ni ataupun kepada syarikat, so tak ada pilihan, kena buat aduan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi kita akan hantar doktor kesihatan kita untuk membuat penilaian sewajarnya lah. So kalau daripada data yang tuan cerita tadi, kalau kita melihat dari segi pelbagai aspek industri macam perkilanan, pembenahan, perdagangan, so macam mana perbezaan dia punya tekanan tu antara sosial pada pekerja
ada berbeza. Ya, dia of course dia tak sama daripada satu sektor kepada satu sektor. Dia ada perbezaan. Contohnya kalau kita tengok sektor pembinaan, dia selalu kejar deadline dia. Dia dia berhadapan dengan cuaca ekstrim. Itu tekanan-tekanan yang ada di sektor pembinaan. Tapi kalau kita bekerja pergi ke sektor perkilangan, dia shift yang panjang. Kadang ada yang kerja 24 jam tapi shift 2 shift saja, dia kerja 12 jam. Jadi memberi satu tekanan kepada dia. OT yang berlebihan. Kerja berulang, repeating tu. Jadi itu isu-isu yang kita so far kita dapat discover lah daripada pemantauan kita. Jadi isu peladangan contohnya duduk berjauhan daripada keluarga kan. Duduk keluarga ada di Semenanjung tapi kerja di ladang di Sabah, Sarawak. Balik pun setahun mungkin 2 kali saja. Jadi satu tekanan kepada pekerja. Jadi isu-isu inilah yang pelbagai sektor dia ada pelbagai isu yang perlu kita tangani. Jadi perlu ada majikan perlu sedar, perlu ada work life balance untuk kurangkan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh pekerja ni. Jadi isu psikososial ni bukan saja tanggungjawab JKKP untuk menyelesaikannya. Majikan juga pun ada tanggungjawab dia. Bila tengok ramai pekerja dia berhadapan dengan isu psikososial ni, dia perlu cari penyelesaian. Perlu ada satu tindakan penyelesaian. Perlu dilaksanakan oleh majikan. So kalau kita sebut tadi pasal peladangan ni kan, duduk berjauh dengan keluarga. So macam mana dengan warga asing yang duduk berjauh dengan keluarga? Dia adakah termaktub dalam JKP atau dia berbeza? Bagaimana? JKP, Akta Keselamatan dan Kesihatan ni dia tak kenal pekerja asing ke, pekerja lokal ke, lelaki ke, perempuan ke, semuanya perlu mematuhi kehendak akta. Jadi tak adalah isu you pekerja asing, you tak bayar. Tak ikut warga negara lah. You tertekan ke, you kena selesai, tak ada. You majikan punya tanggungjawab. So, bermaknanya majikan perlu faham bahawa JKP atau OSHA 1984 ni, dia bukan ikut warga negara. Tidak. Dia pada semua sekali pekerja di Malaysia. Dia terpakai kepada semua pekerja. Semua majikan dan semua pekerja. So, untuk psikososial ni, adakah DOS mengeluarkan satu garis panduan yang boleh dijadikan panduan kepada majikan tentang psikososial punya pengurusan psikososial ni? Kita ada satu garis panduan, kita panggil Prisma. Prisma. Jadi kita sekarang ni salah satu promosi kita sekarang ni, kita tekankan kepada garis panduan Prisma. Kita bagi GIS yang ada dalam garis panduan tu. Tapi macam saya kata tadi, dia masih isu yang baru, psikososial, dan kita keluarkan garis panduan. Garis panduan tu ada provision untuk majikan patuhi, tapi dia bukannya menjadi satu mandatory untuk majikan mematuhinya. Jadi dia akan berjalan untuk couple of years. Lepas tu kita akan forward. Selanjutnya kita akan forward jadi regulation. Bila jadi regulation, whatever provision dalam tu akan menjadi mandatory untuk majikan patuhi. Tapi sekarang ni masih lagi baru. Kita baru keluarkan Prisma tu. Dia masih lagi di peringkat garis panduan. Tapi saya galakkan majikan-majikan untuk dapatkan pencerahan. Boleh jemput pegawai JKKP, terutamanya doktor, untuk bagi satu presentation, satu ceramah, sediakan satu slot di tempat kerja, jemput semua wakil pekerja, wakil majikan untuk dengar provision dalam Prisma tu, yang mungkin kalau kita kat situ ada psychosocial training person, dia boleh ambil something untuk dia, garis panduan untuk dia menyelesaikan kalau berlaku masalah. So benda ni penting dalam organisasi ni supaya dia bekerja dalam keadaan harmoni. Betul. So sebelum kita penutup ni, tuan, apakah nasihat tuan kepada majikan tentang keperluan kempen keselamatan dan juga tentang pentingnya psikososial untuk pekerja ni? Okay, tujuan kita buat kempen, kita harapkan majikan mempunyai kesedaran. Jadi macam mana majikan nak dapatkan kesedaran tu, kena menyertai lah, mengambil bahagian dalam kempen-kempen kita, ataupun ada inisiatif-inisiatif lain. Dengan matlamat kita, macam saya kata tadi, kita nak jadikan sektor pekerjaan di Malaysia ni antara salah satu yang terbaik di dunia. So kalau kita tengok sekarang ni pun, OS di Malaysia ni
antara yang terbaik sekurang-kurangnya di Asia Tenggara. So, Tapi of course, itu usaha berterusan daripada pihak kerajaan melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tapi dia perlu gandingan. Majikan jangan anggap dia sebagai tugas DOS saja nak pastikan keselamatan ni. Jadi majikan sendiri perlu mempunyai kesedaran yang tinggi. Tempat kerja tu, tempat kerja majikan. Dia yang wujudkan risiko. Jadi dalam akta kita jelas kata siapa yang wujudkan risiko, dia perlu menangani risiko tu. Jadi tanggungjawab utama bukan di pihak DOS tapi di pihak majikan sendiri. Dan salah satu usaha majikan perlu pastikan pekerja dia mempunyai kesedaran sendiri. Bukan atas paksaan, pakai PPE atas paksaan atau buat satu aktiviti kena rujuk SOP, bukan secara paksaan. Kena sedarkan pekerja ini untuk kebaikan dia. Kalau berlaku kemalangan, bukan majikan yang tanggung sepenuhnya. Pekerja tu yang tanggung. Kalau you putus anggota contohnya, lepas tu mungkin tak boleh lagi buat kerja yang sama, hilangkan pekerjaan. Atau kalau dia meninggal dunia, apa terjadi pada keluarga dia? Dia akan meneruskan kehidupan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi yang bila berlaku kemalangan, yang paling terkesan bukan kerajaan, bukan majikan, tapi pekerja itu sendiri. Jadi penting majikan perlu memberi kesedaran, perlu pastikan kesedaran keselamatan kepada pekerja-pekerja itu berada pada tahap yang paling optimal. Okay. Terima kasih Tuan Farah di atas penerangan yang kita berbincang ni secara santai. So, majikan dan juga pekerja perlu memahami bahawa tanggungjawab dalam mewujudkan kesihatan pekerjaan atau mewujudkan suasana kerja yang selamat ini adalah tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab kita saja, bukan tanggungjawab JKKP lah maksud saya kan. So, kita akhiri ni podcast kita ni. InsyaAllah kita akan pergi ke siri kedua. Dan akhir kata, Safety Talk Podcast adalah pilihan pertama anda. Terima kasih.